rugi betul lah. Dan niat YB bagi itu adalah untuk korban. Baik. Baik tuan-tuan, di situ satu perkara banyak berlaku. Tapi mujurlah tak berlaku lah di masjid kita ini, di tempat kita ni. Tapi di masjid-masjid lain, surau-surau lain, tuan-tuan, banyak berlaku yang kita biasa dengar tentang cerita-cerita ini. Okey, baik. Pertama. Yang kedua, sebelum saya berhenti, berkenaan dengan baju. Ada orang pola program korban buat di masjid, buat program korban di masjid, tumpang polah di masjid, diuruskan oleh masjid. Tapi bila nak buat baju tim korban, dia minta masjid keluarkan duit tabung masjid buat baju untuk dia. Banyak juga buat macam tu. Banyak juga berlaku macam tu. Minta masjid, pengurusi masjid, jawatan kuasa masjid, ambil duit masjid, buat baju untuk kami, baju korban. Patutnya korang yang korban ni apa? Korban ni korban bukan korban masjid, korban individu, korban manusia, seorang-seorang. Individu, bukan korban masjid. Habis tu buat di masjid, Ustaz. Masjid tu tolong jadi panitia, tukang pengurus untuk melancarkan program korban kita. Pasal kita tak pandai nak buat sendiri. Masjid ada Pak Imam, ada pengurusi yang pandai pula masjid, pandai pula pengurusan korban. Jadi dia tolong buat. Ini sapi dah siap beli, selesai. Cumanya pengurusi kita ni tak cukup duit untuk apa tu? Tak cukup duit nak buat baju korban. Ada berapa orang? Ada sekitar 30 orang. Jadi macam mana? Cadangnya pengurusi ambil dah sikit duit tabung masjid tu, buka lah tabung yang baru orang bagi tu. Ambil sikit, kita beli baju untuk peserta korban. Jangan pandai memandai. Kau orang nak baju, koleklah duit daripada peserta korban sendiri. Yang kau minta masjid buat apa? Habis itu tak boleh, Ustaz. Jangan buat. Jangan kata ambil duit tabung masjid, beli ataupun buat baju korban. Tabung masjid itu, contoh berlaku kebakaran di dalam kawasan kampung kita, pun tak boleh ambil duit itu buat bagi kepada mereka. Tak boleh. Pasal orang yang masukkan dalam tabung itu sedekah masjid, untuk masjid. Lampu tak cukup, kipas aircon tak cukup, kapet tak cukup, parking, ruang parking tak cukup. Duit mana? Duit tabung masjid. Yang luar daripada itu, orang kampung kemalangan, orang kampung sakit, jemaah rumahnya terbakar. Tak boleh ke masjid mesra dengan jemaah, ambil duit tabung masjid, pergi beri sikit dengan sumbangan 5,000, 2,000 kepada rumah yang terbakar tadi? Tak boleh, pasal tabung tu khusus untuk masjid, pengurusan masjid. Habis tu, Ustaz, tak boleh kita buat baik dengan orang. Buat baik bagus, tetapi cara dia tak kena. Sebab melainkan gini, ini tabung masjid, kotak tabung masjid, tulis di situ tabung masjid dan khairat. Khairat tu maknanya kebajikan. Tabung masjid dan kebajikan. Maksudnya umum boleh buat kebajikan macam-macam. Jemaah kita tengok dah 2 minggu tak datang masjid. Zuhur tak ada, asar, isyak, maghrib tak ada, subuh pun tak ada. Dengar berita dia sakit. Ambil duit kebajikan tadi. Boleh. Pasal tabung kebajikan. Ambil. Kita beli gula, beli beras, beli apa ataupun sedikit, RM100, RM200, masuk envelope, bagi sumbangan. Tak apa. Pasal tabung tersebut. Ini tabung masjid. Tabung surau. Khusus untuk pengurusan surau dan masjid saja. Sampai gitu sekali. Ini kita ambil buat beli baju peserta korban. Yang boleh pada? Oleh kerana program korban buat di masjid, minta maaf tuan pengurusi, kami orang ni kolek duit
rupanya sapi tahun tu mahal, jadi banyak habis belanja kepada pembelian sapi dan pengurusan yang lain. Kami orang tak cukup duit untuk makan minum, beli air, makanan, minuman untuk peserta korban. Ada dan seluruh jemaah yang datang untuk menguruskan korban. Boleh tak? Boleh. Pasal mereka tolong sama-sama datang ke masjid, buat program di masjid, pengimarahan masjid. Ambil duit, beli pakai minum-minum. Boleh? Tahu kan? Jamuan tak apa. Seperti yang kita buat ni, jamuan ni. Jamuan ketika mana ada penceramah, ada pengkuliah, kita buat jamuan, makan-makan. Itu duit tabung tadi balik kepada siapa? Balik kepada maslahah masjid. Maslahah maksudnya kebaikan ataupun manfaat masjid. Dengan buat makan minum, orang ramai rasa seronok dapat pergi ke masjid tersebut kerana dia ada jamuan, ada makan, ada minum. Orang seronok boleh pakai di masjid. Kerana maslahah balik kepada masjid. Tapi makan minum pun hati-hati juga tuan-tuan. Kadang-kadang kita buat makan minum hanya untuk beberapa orang. Ustaz yang datang ceramah je, jawatan kuasa masjid je. Yang lain jenguk dekat tingkap, ada air oren katanya, kering geruk. Jemaah lain nak masuk tak berani. Jadi balik macam ya je. Jangan macam tu. Kalau nak jamu, jamu semua. Dan jamu, kita tak cukup duit Ustaz nak makan mewah. Jangan makan mewah. Kuih, minuman, teh dan sebagainya pun boleh. Asal semua jemaah yang datang itu manfaat duit masjid balik kepada semua jemaah. Okey. Jangan kita hanya untuk beberapa orang saja makan. Ni kadang-kadang untuk dijamu untuk jawatan kuasa dan juga ustaz yang ceramah saja. Siakap 3 rasa. Ketam masak lemah, udang galah lagi pula. Yang lain tu tengok nak masuk tak berani, nak ketuk pintu takut orang kata. Macam ni. Jadi ujung-ujung balik telan air liur. Yang macam tu tak boleh. Nak buat makan semua. Kerana tujuan dia untuk pengimarahan masjid, pengimarahan orang ramai kepada masjid. Boleh buat. Okey, selesai. Dan yang terakhir tuan-tuan, berkenaan dengan tabung masjid balik ya, tabung. Kita minta sumbangan, contoh kita minta sumbangan sebanyak RM60,000 untuk buat pembinaan tempat wuduk yang baru. Kerana tempat wuduk yang ada itu dia sempit, dia kecil, dia dan usang, dah teruk dan tak bagus lagi. Kita nak buat yang bagus, yang elok, yang kalau orang tua-tua jalan dia tak licin, dia tak jatuh, dia tak rebah, bagus untuk orang ramai semua sekaligus dapat ambil air sembahyang di situ, bilik wuduk. Jadi kita bukalah tabung di situ, kita buka tabung derma sumbangan. Dalam kita duk sumbang seorang RM10, RM50, seorang RM20. Tiba-tiba ada satu orang kaya sumbang, dah korang nak berapa? Kami perlukan RM60,000. Okey, dia pun bagi RM60,000. Untuk buat apa? Untuk buat program tempat wuduk yang baru, tempat wuduk yang baru yang selesa. Dia bagi duit kat kita. Lepas tu berapa ke kos semuanya? RM60,000. Dia bagi RM60,000. Kita pergi buat RM40,000 je. Pasal kita potong sikit. Asal mula plannya besar, plannya cantik, plannya lantai tu tak licin, tapi mahal. Jumlah dia RM60,000. Ujung-ujung dah ada RM60,000, kita buat RM40,000. Bumbung pun sengit, bocor pula. Patut pilih air tu buat 30 supaya orang ambil 30 sekaligus. Dia buat 10 aja. Jadi cut cost. Jadi ujung-ujung duit jumlah semuanya yang buat berapa? RM40,000. Yang selebihnya pergi, macam mana selebih yang RM20,000 baki RM20,000 tadi?
20,000 kita masuk ke tempat lain, kita buat benda tu, buat benda ni. Tak, itu tujuan orang sumbangan tadi khusus untuk itu, khusus untuk itu. Buat itu. Ustaz, lebih Ustaz, lebih. Kami dah buat sehabis baik dah, tapi lebih rupanya. Ingatkan cun-cun, tapi lebih. Kalau betul-betul lebih, serahkan kepada tempat lain yang dia juga nak baiki wudu, tempat wudu. Sebab tujuan sumbangannya untuk tempat wudu. Melainkan tabung ini tabung masjid dan juga untuk kebajikan, khairat atau apa-apa yang berkaitan, maka tak apa, dia umum, tak apalah. Ni kita minta sumbangan untuk apa? Minta sumbangan untuk buat bilik wudu, tempat wudu. Berapa kita nak? 60,000. Tapi kita bagi potong kad dia jadi 40,000. Yang 20 lagi, betul kita tak masuk poket, betul. Tetapi kita pergi hantar masuk tabung sana tabung sini, tak kena cara lah. Pasal tujuan sebenar permintaan sumbangan pada orang ramai itu apa? Untuk perkara tersebut. Selesai duit itu perkara tersebut. Sebab tu ulama ditanya tentang boleh tak duit yang dikumpul untuk buat program Maulidur Rasul tetapi dia gunakan kepada yang lain juga, program yang lain? Tak boleh. Sehingga ulama jawab, duit yang diminta derma untuk buat program khusus namanya Maulidur Rasul, buat Maulidur Rasul sampai habis. Kalau lebih duit dia macam asas, kalau lebih duit itu diberikan kepada masjid lain yang juga nak buat Maulidur Rasul. Bukan kita masuk tabung sana tabung sini, tak. Perhabiskan, kalau boleh perhabiskan buat yang tu untuk program tersebut. Okey tuan-tuan. Baik, wallahu a'lam. Minta maaf tuan-tuan kerana panjang masa kita malam ni. Saya lagipun kita sekali-sekala datang, lagipun kita bincang supaya kita dapat kepahaman lah. Ni banyak sebenarnya tuan-tuan, banyak lagi persoalan-persoalan tapi kita tak mampu nak bincang semuanya. Jadi cukup yang inilah yang kita sebut pada malam ini. Mudah-mudahan jadi kefahaman kepada kita semua. Jangan sebarang-sebarang buat sesuatu melainkan kita sudah ada kefahaman tentang perkara tersebut. Okey tuan-tuan. Wallahu alam. Mudah-mudahan semuanya mendapat kefahaman yang baik insya-Allah, dan mudah-mudahan kita dapat laksanakan ibadah korban kita pada tahun ini dengan mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.